Betul ke arwah ibu bapa kita akan kena azab jika anaknya melakukan maksiat, dan pahala akan sampai kepada arwah ibu bapa jika kita berbuat baik? Jawabnya, sekalian kebaikan menurut sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah automatik dapat juga kepada ibu bapa. Adik-beradik tak dapat, pak saudara tak dapat, automatik tanpa niat dapat pada ibu bapa. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, juga daripada Ahlussunnah wal Jamaah, kena niat. Aku hadiahkan pahala solat witirku tadi kepada kedua ibu bapaku. Ada pun dosa tidak? Tidak automatik. Melainkan ibu bapa kita wasiat suruh buat dosa. Jadi bila dia pesan itu, bila dia mati, anak-anak dia buat apa yang dia pesan, maka anak-anak dia berdosa dan si mati pun dapat juga dosa. Kerana dia pesan dengan perkara haram dan kepesanan itu ditunaikan. Itu kena jaga. Atau dia tak ajar anak dia semayang, tak ajar anak dia tutup aurat, dari sebab anak dia itu tidak diajar oleh bapa dia atau ibu bapa, maka dia pun terus tak tutup aurat. Selepas mati ibu bapa tetap mendapat dosa. Tiap kali dia keluar tidak menutup aurat.